Selama ini kita bantu padam kebakaran rumah orang lain, tapi apabila berlaku kepada diri sendiri dan gagal selamatkan rumah pusaka, memang berasa ralat. Demikian kata anggota bomba yang juga mangsa kebakaran rumah di kampung Jambu Merah Melur di Kota Baru Jumaat lalu 15 Mei. Kejadian tengah hari Jumaat lalu menyebabkan rumah yang didiami Muhammad Alifuddin Ahmad 37 tahun bersama isteri dan 4 anaknya hangus dan mereka tinggal sehelai pinggang. Muhammad Alifuddin yang bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pengkalan Kubur Tumpak berkata, dia mengetahui rumahnya terbakar selepas pulang dari masjid selepas solat Jumaat bersama 2 anaknya berusia 9 serta 12 tahun. Katanya ketika dalam perjalanan, dia melihat ramai orang berkumpul dan dari jauh ternampak api sedang marak di rumahnya sebelum dia terus berlari kerana teringat akan isteri serta 2 anaknya yang masih kecil. Bercerita lanjut, Muhammad Alifuddin berkata ketika kejadian isterinya Nik Nur Fatihah Nikmat 37 tahun berada di dalam bilik bersama 2 anak mereka yang berusia 5 dan 2 tahun sebelum terdengar beberapa letupan kecil dari ruang tamu. Terdahulu mereka menerima kunjungan Pegawai Perhubungan Awam JBPM Kelantan El Tarif Muhammad Zakaria yang hadir menyerahkan sumbangan dari unit kebajikan bomba serta dema kaki tangan bomba di Kelantan. Pihaknya juga sedia mempertimbangkan penempatan kuartus bomba dan BBP terdekat iaitu di Ketereh untuk Muhammad Alifuddin, manakala bantuan yang lain akan menyusul.